Brian Mengga Anak Lolita, wartawan PBPSS SMK Bukit Bertadam. Minggu ini dan minggu orientasi untuk pelajar tingkatan 1 dan sekarang kita berada di Divine Library, salah satu tempat paling penting di sekolah kita. Jom kita mula library tour dengan pengawas PSS. Inilah Divine Library. Tempat ini bukan sahaja untuk membaca, tetapi juga untuk belajar, buat ulang kaji dan mencari maklumat untuk kerja sekolah. Di sini terdapat pelbagai koleksi seperti buku rujukan, novel, bahan bacaan santai dan juga digital untuk kegunaan pelajar. Pendek kata, Divine Library memang lengkap. Lawatan pada hari ini diiringi dan dibimbing oleh pengawas pusat sumber. Mereka akan menerangkan susun atau perpustakaan, cara mencari buku mengikut kategori serta cara meminjam dan memulangkan buku. Selain itu, pengawas pusat sumber juga akan menerangkan peraturan-peraturan penting seperti menjaga kebersihan, bercakap dengan suara perlahan dan menghormati pengguna lain. Kalau tingkatan 1 ada apa-apa soalan, jangan malu untuk bertanya. Pengawas pusat sumber sentiasa akan membantu. Sebagai penutup lawatan minggu orientasi tingkatan 1 ke Divine Library ini, memberi pengalaman yang sangat bermakna kepada semua pelajar baru. Saya Brian Mengga Anak Lolita, wartawan PBPSS SMK Bukit Bertadam melaporkan untuk PBPSS. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dan jangan lupa jadikan Divine Library sebagai tempat kegemaran anda. Bye!